Harga emas jatuh. Mesti ramai yang panik kan? Tapi pernah tak anda terfikir bagi sesetengah orang ini sebenarnya berita yang ditunggu-tunggu? Jom kita tengok kenapa kejatuhan harga emas fizikal ni boleh jadi satu peluang yang best. Okey, cuba bayangkan sekejap. Anda buka app, tengok berita harga emas tengah junam, merah menyala. Apa rasa dalam hati tu? Gelisah? Panik? Atau rasa excited? Jawapan anda tu sebenarnya mungkin sangat bergantung pada satu benda. Emas yang anda simpan tu, adakah ia betul-betul ada dalam tangan anda atau sekadar nombor dekat skrin telefon? Baiklah, jom kita mulakan dulu dengan geng yang simpan emas fizikal. Bagi mereka ni, emas bukan setakat nombor dalam akaun tak. Ia benda yang betul-betul wujud yang anda boleh pegang, boleh rasa berat dia tu real kan? Dan inilah poin paling penting. Harga dalam ringgit tu, dia naik turun. Tapi berat emas yang anda pegang tu, tak kiralah 1 gram ke, 10 gram ke, 100 gram ke, gram dia tetap sama. Tak berkurang walau sikit pun. Kuantiti aset anda tu solid. Inilah yang buat hati rasa tenang, betul tak? Perasaan selamat ni dari segi psikologinya datang sebab anda boleh pegang aset tu. Bila pasaran tengah kelam kabut, anda tahu apa yang anda ada semalam, anda masih ada hari ni. Benda yang sama, aset yang betul-betul nyata, bukan sekadar janji-janji digital. Okey, sekarang jom kita tengok pula dari sudut yang lain. Macam mana pula dengan orang yang simpan emas digital? Kat sini cerita dia lain sikit. Untuk penyimpan emas digital, pemilikan tu dia lebih kepada satu konsep yang abstrak. Yang mewakili emas anda tu cuma nombor-nombor atas skrin smartphone. Tak ada jongkong, tak ada dina yang boleh dipegang. Ia cuma data. Jadi, timbullah satu soalan yang paling kritikal yang bezakan dua cara simpanan ni. Katalah anda dalam keadaan terdesak, perlukan duit tunai cepat. Dan masa tu pula, harga emas tengah jatuh. Apa pilihan yang anda ada? Apa nak buat? Kat sinilah kita akan nampak perbezaan paling ketara. Pilihan yang anda buat masa ni boleh jadi penentu sama ada aset anda selamat ataupun anda terpaksa telan rugi. Jadi apa beza dia? Macam ni, kalau anda ada emas fizikal, anda ada satu pilihan yang sangat power. Pajak di arah no. Anda boleh dapat cash on the spot tanpa perlu jual pun emas tu. Emas tu tetap anda punya, tunggu masa nak tebus je. Tapi, kalau emas digital, pilihan anda cuma satu, jual. Bila harga tengah jatuh, maksudnya anda terpaksa jual rugi. Nak tak nak kena terima. Dan kadang-kadang nak keluarkan duit tu pun makan masa. Tak sepantas yang kita harapkan. Sekarang, jom kita pusing sikit perspektif ni. Bagi orang yang pegang emas fizikal, bila harga jatuh, ia bukan benda yang menakutkan. Malah sebaliknya. Ia dilihat sebagai satu peluang keemasan. Literally. Daripada panik, ia bertukar jadi satu strategi. Cuba fikir macam ni lah. Bila shopping mall buat jualan murah gila-gila, anda panik ke? Mesti tak kan? Mesti lagi seronok nak pergi shopping. Macam itulah mentaliti dia. Harga emas jatuh ni, orang anggap macam ada sale untuk aset yang sangat bernilai. Masa untuk memborong. Dan inilah dia, cara fikir penyimpan emas fizikal. Harga jatuh, lagi bagus. Boleh beli banyak. Ini peluang borong. Emosi pun tak terganggu. Relax je. Sebab apa? Sebab matlamat utama ialah menabung secara konsisten. Bukan macam tengok harga saham yang tu memang boleh buat jantung gugur kan? Semua ni sebenarnya membawa kita kepada satu falsafah yang lebih besar. Kenapa orang simpan emas fizikal ni? Sebenarnya, matlamat utama dia bukanlah nak spekulasi atau nak take profit cepat-cepat. Bukan. Ia lebih kepada nak simpan dan pelihara kekayaan untuk jangka masa yang sangat-sangat panjang. Bila kita fikir macam ni, harga naik turun sikit setiap hari tu dah tak rasa penting sangat dah. Kod ni memang rangkumkan semua benda dengan padat. Bila emas tu ada di tangan kita, naik turun harga emas tak mengganggu emosi kita. Betul, hubungan antara boleh pegang aset tu dengan emosi yang stabil, itulah kuncinya. Bila anda rasa emas tu di tangan, pasaran nak bergelorong macam mana pun, tak rasa takut sangat. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apa sebenarnya matlamat anda simpan emas? Adakah untuk untung cepat atau untuk bina satu simpanan yang kukuh dan tahan lama? Bila anda dah jelas tentang matlamat anda, barulah senang nak buat keputusan yang betul. Fikir-fikirkan.